Kalau dia orang ini peniaga ayam, oh dia orang bagi tahu tidak ada rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Malaysia tak ada nak bekerja. Majikan tak boleh dapat bekerja, sila tutup perniagaan. Rakyat Malaysia perlu jadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa. Kena bongkarkan isu ini, ambil video, kena ambil gambar, viralkan di media sosial agar pihak berkuasa senang mengambil tindakan. Hamba tengok di setiap permis milik Majlis Bandaraya Diraja Kelang tidak boleh ada langsung warga asing. Tak kiralah dia berkahwin dengan rakyat tempatan ke, dia memegang IC merah sebagai penduduk tetap, tak boleh berada, bekerja, membantu ataupun menjadi tauke ataupun menjadi apa saja di dalam permis MBDK. Warga asing tidak boleh ada langsung. Bermakna apabila diorang ada, diorang hanyalah boleh menjadi pelanggan untuk beli barang sahaja. Selain daripada itu, tak boleh tuan-tuan. Siapa yang perlu membantu memperkuatkan tindakan undang-undang ini? Rakyat Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita yang perlu perkuatkan undang-undang ini. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita yang perlu membantu kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Kita tidak memusuhi mana-mana warga asing, tetapi kita bercakap atas dasar hak kita sebagai warga negara Malaysia. Kalau kita tak boleh pertahankan sebagai warga negara, kalau kita takut, kalau kita tidak boleh membantu kerajaan kita dalam menangani isu melibatkan Alibaba lesen, kalau kita tidak boleh membantu kerajaan kita dalam nak melaksanakan penguatkuasaan undang-undang, bermakna kita ini tidak ada nilai tu. Rakyat Malaysia ini rakyat yang tidak ada nilai, rakyat yang tidak cinta kepada tanah air, rakyat yang tidak sama-sama untuk nak mempertahankan hak dalam negara. Sebab itu kita minta rakyat kita bekerjasama dengan MBDK di Kelang. Mudah saja tuan-tuan. Mana-mana bangunan, Pasar Borong Meru adalah salah satu di bawah Majlis Bandaraya Kelang. Hampa duduk di Kelang, hampa nak lawan pendatang asing, hampa nak lawan Alibaba lesen, hampa nak lawan salah guna permit, hampa kena buktikan pada 1 Jun 2025 dalam Pasar Borong Meru Kelang itu kena sifar warga-warga asing. Tidak ada alasan. Hampa pergi tengok, hampa masuk Pasar Borong Meru, hampa masuk bahagian depan, bahagian jual sayur kan. Hampa kena pastikan kawasan sayur-sayuran itu, kawasan buah, kawasan ikan, semua ini tuan-tuan mesti kosong daripada warga-warga asing. Bukan setakat 1 Jun. 1 Jun bermula. Selama-lamanya hampa kena pastikan kosong daripada warga asing. Kalau mereka masuk dalam pasar, mereka hanyalah sebagai pelanggan. Ini sahaja tuan-tuan. Kalau orang Melayu tak nak kerja, majikan tu yang meniaga suruh tutup perniagaan. Dan akan ada orang Melayu yang lain yang akan nak kerja dalam pasar tu. Tutup perniagaan. Kalau dia orang ini peniaga ayam, oh dia orang bagi tahu tidak ada rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Malaysia tak ada nak bekerja. Majikan tak boleh dapat bekerja, sila tutup perniagaan tu. Dan serah semula tapak meniaga kepada Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Biar Majlis Bandaraya Diraja Kelang buka balik tender, buat temu duga, minta kepada peniaga-peniaga yang ada pekerja rakyat tempatan berniaga di situ. Jangan bagi alasan yang dangkal. Apabila perkara ini dah ada undang-undang, dah akan dikuatkuasakan bermula 1 Jun. Bermakna pada ketika itu rakyat kena mainkan peranan. Bukan di Pasar Borong saja, di mana medan-medan selera di bawah MBDK juga tidak boleh ada warga asing. Tak boleh ada warga asing tuan-tuan.